garing betul ayam goreng kita hari ni. Untuk berbuka puasa, kita dah buat ayam goreng mala spicy, siap ada dengan coleslaw, mashed potato dan juga gravy. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Korang pergi kedai, lepas tu kita beli tepung goreng besari. Untuk extra spicy, kita akan pakai lada Sichuan mala flavor. Beli yang besar pun boleh untuk berniaga. Yang masak sendiri-sendiri, boleh guna yang kecil ni. Kalau masukkan tepung besari kat dalam mangkuk, lepas tu kita masukkan air. Kita dapat larutan yang agak cair macam ni. Dah gaul, korang boleh masukkan ayam dan gaul bahan perapan tu. Kemudian korang perap kita punya ayam 15 hingga 20 minit. Oh, lupa tak bagi tahu, sekarang besari ada juga goreng-goreng series. Lagi-lagi bulan puasa ni, korang boleh stock up untuk sahur, berbuka pun boleh. Sementara yang perap, kita buat coleslaw. Korang masukkan carrot yang telah disagat, irisan kobis. Lepas tu kita masukkan 4 ke 5 sudu mayonis. Masukkan sedikit serbuk black pepper, sedikit gula dan juga korang perakan sedikit lemon juice. Gaul sekata, lepas tu boleh sejukkan dalam peti. Untuk mashed potato gravy, korang cairkan dalam 2 sudu besar butter dan masukkan 2 sudu kecil tepung gandum. Kita nak masak sampailah jadi brown butter. Lepas tu korang masukkan dalam 1 cawan susu full cream. Jangan lupa masukkan 1 sudu kecil chicken stock, sedikit serbuk black pepper dan korang masak sampailah dia punya warna agak gelap. Kalau tak gelap juga, korang masukkan sedikit kicap pun boleh. Masukkan sedikit air nak bagi cair, sedikit garam. Lepas tu siap kita punya mashed potato gravy. Untuk mashed potato pula, korang rebus dan lenyekkan dalam 3 biji kentang. Masukkan 1/3 cawan susu, sedikit serbuk black pepper, sedikit garam dan juga 2 ke 3 sudu butter. Sambung lenyek-lenyekkan sampailah dapat smooth lebih kurang macam ni. Dah nak berbuka tu, korang boleh letakkan tepung besari kat dalam mangkuk. Lepas tu boleh salutkan dengan ayam yang kita perap tadi. Kalau nak extra crispy, boleh buat double coating. Bila dah bersalut elok, kita boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Bila dah golden brown, kita bolehlah serve ayam kita ni dengan coleslaw, mashed potato dan gravy. Lepas tu kita boleh enjoy ayam goreng spicy mala untuk berbuka. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.